Maju. Macam maju. Hari ni aku nak tunjuk dekat korang gaya orang malas nak buat gambar ataupun video punya prompt. Apa yang korang nampak kat depan ni adalah prompt crafter visual AI. Yang ni aku buat isu dia sebab aku ni malas nak buat prompting yang lengkap. Aku customkan lah untuk buatkan prompt untuk aku. Jadi kat sini ada beberapa pilihan awal lah yang korang boleh pilih. So macam contoh kalau let's say korang ada gambar yang korang nak kan. Tapi korang nak dapat, korang tak ada prompt dia, korang nak dapatkan prompt dia. So mungkin korang boleh just copy image tu ataupun masukkan image tu, masukkan dekat sini. Tapi kena ingat, untuk ChatGPT custom ni, untuk first image, dia takkan dapat baca. Sebab tu tadi ada keyword, I want to upload an image. So yang ni dia akan minta re-upload dan kita re-upload lagi sekali. Okay. Bila dia re-upload, kat sinilah prompt crafter ni akan cuba baca dan akan sesuaikan image. So bila dia dah sesuaikan image, dia akan bagi 3 prompt pilihan. Ini tanpa sebarang tambahan data ya, just bagi nasi lemak ni je. Okey, lepas tu dia cadang lagi kau nak gaya hipster ke flat lay ke, itu korang punya kena research lah. Apa yang korang nak. Okey, contoh aku just paste je kat dalam ni. So at the same time, okay, let's say kau nak buat nasi lemak ni, aku bosan lah nasi lemak. Aku nak buat kartun um, Oyen makan nasi lemak. Kau cuba cadang. Bila aku buat macam ni, aku dah defaultkan dalam ni beberapa perkara yang korang kena ingat lah. First kali adalah format. Format dia aku dah defaultkan kepada by one, satu di sebelah satu, gaya IG. Okay. Lepas tu aku dah buat lagi custom memang cinematic ni style without any add-on lah macam cache light ataupun lighting. Just a basic yang mana korang kena add-on sendiri. Pasal yang ni aku just bagi dia data supaya korang mudah. Memudahkan korang untuk orang kata apa? Buat. Nampak uish menyederakan betul aku lapar ni. Buat untuk gambar ni. Tak kisahlah korang ni content creator ke, AI hobbyist ke, business owner ke, apa lagi yang baru nak belajar AI ke, kat sinilah proses untuk pembelajaran prompting. Pasal apa, bila korang tekan edit, korang boleh nampak ada exact kat sini apa yang keluar dalam tu. Bila korang dah prompt nanti, nampak dia dah jadi kartun. So kat sini boleh dah buat korang punya apa nama, poster dan sebagainya. Biasanya orang guna untuk poster. Dan kalau katakan aku nak jadikan dia video, apa arahan sesuai? Dia video, apa arahan sesuai? Sebab kita tak tahu dan kita malas nak fikir. Kita just reverse engineering. Tajuk nampak karakter Yen. Dia dah bagi semua detail, post apa-apa nak kena buat semua. Babak tu bagi buat cinematic. Yada. Korang paste dekat platform AI yang korang nak. So let's say kalau macam ni just gambar saja. Aku tak ni, just gambar sahaja. So korang boleh bayangkan lah kalau masuk dalam image, video generation nanti, dia akan hasilkan macam mana. Jadi mudahkan kerja, betul tak? Nampak? Gitu. Nampak Oyen. Korang imagine dah benda ni. Nasi Oyen datang nak curi nasi lemak dekat kawasan kampung. Kan style tu. Korang boleh buat kartun. Anak-anak korang boleh ajar benda ni untuk buat kartun. Bapak best. Tak lama lagi aku ajar anak aku lah buat. Aku buat tu. Aku sebenarnya. Tapi nampak peluang dia dah. Banyak orang boleh pakai. Orang boleh guna. Character setting semua. Oyen makan nasi lemak. So korang boleh custom. Okay, let's say lah korang, alah ini kartun je semua. Okay. Aku bagi korang. Aku nak awet Melayu pula. Gambar gambar apa dah? Gambar awet Melayu tengah merajuk sambil semakin dekat. Kat mana? Korang rasa kat mana? Aku rasa paling 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 simple pun dalam kereta. Dalam kereta Myvi. Macam tu. Rare. Nampak rare. Konsep visual. So ini adalah prompt untuk dia punya, macam aku cakap tadi lah, dia akan bagi 3 prompt. Kalau nak ubah gaya video pun akan cadangan. Sebab aku nak gambar, so dia akan bagi prompt gambar. So korang boleh tengok apa yang dia bagi. Cuma kat sini dia tak bagi, kita dah copy, pam, paste, skedush.
So nanti korang boleh tengok hasil dia, yang mana korang boleh buat poster, korang boleh buat composition dia. Itu semua korang boleh belajar. Semua basically dia dah mudahkan kerja korang supaya dapat jadi mudah. Nampak macam merajuk manja. Macam tu kan. Okay, lain-lain. Last. Sebelum aku tamatkan video ni, kita ambil konten lain pula. Video apa, gambar lain. Realistik. Aku nak dia macam marah sikit. Boleh? Macam tu kan. Jadi dia macam mudah kan kerja korang. Korang macam ada satu assistant yang boleh bantu korang hasilkan prompt yang lengkap, boleh katakan lengkap, supaya masa korang buat konten nanti, hasil dia capai. Aku malas nak cerita. Sebab kita malas. Bukan kita, sorry. Aku je yang malas. Korang tak, korang rajin. Korang rajin untuk type prompt betul. Aku tak. Aku ni pemalas. Sebab tu aku nak buat kerja malas. Aku buat macam tu. Oh, marah betul. Nampak? Oh, maju. Maju. Oh, macam tu. Macam maju. Macam maju. Maju. Okay lah, bye.